Baik, Zumizan Azam, Ketua Wartawan sudah pun berada di lokasi sekarang ini daripada lokasi pelancaran logo dan juga maskot Sukan C 2027 sebentar tadi. Hai Zul, kita terhibur dengan apa yang disajikan di sana dan mungkin Zul boleh elaborate more inspirasi di sebalik logo yang telah pun dipilih Zul. Okey, kita harus beri kredit kepada tiga individu yang berada dalam shortlisted untuk mereka cipta logo ataupun maskot Sukan C dan Para untuk Sukan C Malaysia 2007, di mana ketiga-tiga ini telah menginspirasikan jenama lokal ataupun idea lokal itu sebagai inspirasi untuk akhirnya logo, tema serta maskot itu diwujudkan, dijelmakan sempena Tamasha Sukan C. Ada di tepi saya ni, jadi mereka antara yang bertanggungjawab untuk melakukan perkara ini. Jadi keseluruhannya untuk logo, maskot dan tema sudah pasti ia memberi satu kelainan, keunikan yang saya boleh katakan bersifat futuristik berbanding sebelum ini. Kalau kita imbau balik masa 2017 Sukan C, kita menggunakan logo wow bulan dengan bercirikan warna jalur gemilang. Malah maskot juga ketika itu menggunakan binatang iaitu rimau. Tetapi sememangnya kali ini saya percaya pengaruh Ejen Ali ataupun Bobo Boy itu menjadi kekuatan dan juga kenapa logo tuah ataupun maskot tuah dipilih bagi Tamasha kali ini. Jadi sudah pasti ia sangat-sangat menarik, sangat-sangat unik. Ia boleh dikatakan akan menarik perhatian bukan saja orang dewasa tetapi sudah pasti untuk kanak-kanak juga bagi Tamasha Malaysia 2027. Okey, itu ada orang kata betulnya juga Zul, sebab kita punya kebanggaan animasi seperti Ejen Ali dan juga Bobo Boy. Mungkin Zul boleh kongsikan dengan kita apakah mungkin yang menjurus kepada keputusan di sebalik pemilihan maskot rasmi tuah. Kalau kita nak gunakan tuah ni, menariknya sebab kita punya legenda pendekar dan juga mungkin nak dapatkan luck lah tuah kita di Sukan C KL nanti Zul. Ya betul, itu juga dikongsikan oleh Menteri Belia dan Sukan Dr. Taufik Johari berkenaan dengan penggunaan nama tuah itu. Tetapi apa yang saya lihat, kenapa robotik itu diguna, saya rasa lebih kepada keputusan itu lebih kepada peredaran zaman dan juga zaman ketika ini yang seperti kita katakan lebih trending, lebih popular di kalangan rakyat Malaysia. Jadi saya fikir itu sebab dan kenapa maskot itu dipilih, dan logo pula kita melihat keunikan tersendiri berbanding sebelum ini, yang mana dari segi ataupun kita boleh katakan lebih bersifat corak yang diangkat sebagai logo untuk Sukan C Malaysia 2027. Jadi keseluruhannya kita melihat kepada trending dan juga popular itu menjadi faktor pemilihan dan keputusan untuk logo, tema, maskot Sukan C 2027. Sebenarnya kan Dayang rasa kalau ditanyakan kepada kanak-kanak generasi sekarang ni 20 tahun akan datang, apa yang mereka paling ingat ataupun kenangan paling awal tentang sukan yang mereka boleh ceritakan, pastinya tuah juga antara memori yang boleh mereka kongsikan nanti. Okey, tema kali ini juga Zul meraihkan perpaduan. Mungkin Zul boleh huraikan sedikit tentang tema ni? Ya, sudah pasti kita meraihkan perpaduan untuk komuniti ASEAN, khususnya membabitkan dijangka 11 negara yang bertanding. Seperti kebiasaan selaku tuan rumah, perpaduan itu yang menjadi orang kata kekuatan utama untuk sukan ataupun tuan rumah meraihkan semua negara yang bertanding. Tetapi apa yang lebih mencuri perhatian saya selain daripada logo, tema dan juga maskot ini adalah kesiapsiagaan Malaysia untuk menjadi tuan rumah, di mana Dr. Taufik Johari ada berkongsi kepada saya tadi, selain daripada pelancaran atau peluncuran majlis hari ini, tumpuan adalah sudah pasti terarah kepada bagaimana Malaysia untuk menjadi tuan rumah
kerana kita akan melibatkan 4 kluster seperti yang kita laporkan, iaitu Johor, Sarawak, KL, termasuk Penang. Perkembangan baik yang dikongsi oleh Taufik ialah semua negeri ini keadaan fasilitis dan kemudahannya berada dalam keadaan bersedia. Walaupun masih lagi ada beberapa bulan sebelum tamasya berlangsung. Jadi ini menunjukkan bahawa Malaysia cukup-cukup bersedia untuk menganjurkan menjadi tuan rumah kepada Sukan C, berbanding mungkin kalau kita dengar Sukan C sebelum ini di Thailand. Misalnya saya berada di Thailand pada tahun lalu, keadaan kemudahan itu belum berada pada tahap terbaik. Mungkin saya boleh katakan 3 bulan sebelum kejohanan berlangsung. Sama juga ketika saya berada di Filipina, keadaan kemudahan dan juga fasilitis belum tersedia. Tetapi di Malaysia, apa yang diyakini oleh Menteri, keempat-empat negeri ini berada dalam keadaan bersedia untuk menjadi tuan rumah bagi setiap acara sukan yang ditandingkan nanti. Cukup menarik dengan kita ada masa yang berbaki yang masih lagi orang kata boleh untuk meningkatkan lagi persiapan kita. Okey, Zul, saya tadi dah dapat respon daripada Tok Jijo antara yang Zul kongsikan, tapi mungkin juga Zul boleh kongsikan bagaimana respon lain-lain legend kita yang turut berada di majlis peluncuran logo dan juga maskot rasmi Sukan C 2027 ini. Difahamkan Datuk Bos legend hoki kita pun ada di lokasi. Silakan Zul. Ya, betul, memang ramai yang ada kat sini. Baru tadi saya sempat menemu bual CEO Masok, Dato' Rashid Yaakob, yang juga berkongsi perkara yang sama. Inilah kelainan yang cuba dibawa Malaysia selaku tuan rumah. Jadi keseruannya untuk rata-rata tetamu yang hadir terdiri daripada bekas atlet, pegawai dan juga para peminat. Semuanya ternyata teruja dan memuji, memberi reaksi positif tentang logo, maskot dan tema yang diperkenalkan oleh Kementerian Belia dan Sukan, termasuk Masok itu sendiri. Rata-rata mereka lebih banyak, kalau kita tanya atau saya tanya kepada bekas-bekas atlet, lebih mengimbau kenangan lama ketika mereka beraksi sebagai atlet maupun pegawai. Jadi mereka amat tertarik dengan maskot untuk hari ini, iaitu tuah. Zul jangan nak duet pula dengan Mimi Fly ya. Alright, terima kasih Zul atas perkongsian. Hopefully segala perkembangan yang positif boleh kita dapatkan lagi daripada Zul nanti, dan kita akan bawakan lebih banyak lagi persiapan atlet dan juga persiapan penganjur kali ini dari semasa ke semasa. Thank you Zul. Sama-sama, Suzana dan juga Dayang.